Assalamualaikum. Tengok ni dalam periuk dah mendidih pun. Kita tumis cili kering tu dengan bawang putih, bawang merah, halia, kunyit. Sikit serai ya. Kita nak masak apa? Nak masak asam pedas. Asam pedas belukang dengan sayur sawi panjang. Kobis panjang. Mak ni pun tak faham lah antara sawi dengan kobis ni. Masukkan garam, ajino, bagi asam pedas tu sedap. Dah sudah tu biarkan dia mendidih. Pagi-pagi masukkan suara sesama lah. Tapi asam pedas ni mak ada bubur halba sikit ya, sikit aja. Sebab asam pedas ni pun sikit. Ini serbuk ayam. Buatkan asam pedas tu lagi gurih gitu. Dalam mendidih tu masukkan ikan. Ni ikan belukang separuh je. Separuhnya mak dah masak hari tu. Ni kepala-kepala dia lah. Tu biarkan dulu. Dah sudah ada mendidih dan dah agak-agak masak tu baru masukkan asam. Jangan bosan ya kalau tengok mak masak hari-hari. Yelah maklumlah kita masak hari-hari untuk makan satu keluarga. Jadi tak ikut ni lah minum-minum sep tu ya. Ni minum rumah. Sep rumah. Okey dah godek-godek gitu biarkan dulu. Dalam didih tu kan masukkanlah ni tomato. Mestilah tomato sebab apa kat sini tomato murah. Sebab tu mak boleh beli. Kalau tak satu biji tu dekat RM1 lebih. Berapa posen gitu. Mahal juga kan. Ini satu bungkus tu berapa ratus gram ya. Mak pun tak pernah timbang. Tapi harga baru RM2. RM2.50 gitulah. Boleh lah mak beli. Dah sudah tu mak masukkan sawi panjang. Ini sawi panjang. Dia ada baki sikit. Daripada mak memasak gitu. Buang masa lah baik mak masukkan. Tapi sedap memangnya. Sebab ikan ni tak berduri. Taklah berduri sangat. Bolehlah dimakan dengan sayur ni. Sayur kobis panjang ni. Macam kimichi kata anak. Sayur kimichi tu mak. Ya. Dia tak adalah hancur. Dia agak dia ada sikit lah. Okeylah gitu ajalah mak cerita masak apa hari ni. Asam pedas. Dengan campur dengan sayur panjang tu. Kobis panjang. Okeylah ya. Assalamualaikum.